Cakap. banyak bercakap, kadang-kadang dia bercerita tapi dalam pelak dia. Dalam pelak dia. Saya pun perbetulkan apa yang dia cakap tu. Dia baru dia cakap, baru kita faham apa dia nak cakap tu. Kemarin ni dia minta nak makan nasi. Sebelum ni dia tak upama nasi. Semalam kami pergi kedai makan. Order kami je lah, dia tak mau makan nasi kan. Dia pegang tangan kawan tu, Iman nak makan, makan nasi, ayam satu. Oh, dia order. Dia order. Kawan tu gelak. Alhamdulillah. Iman apa Iman? Iman? Mas salam. Mudah-mudahan ada perkembangan dengan InsyaAllah. InsyaAllah. Telefon screen time semua stok lah. Ada juga. Santai. Tapi tak selalu lah. Kami pantau lah. Orang kata agak-agak boleh bagi-bagi lah. Kadang dia macam pagi tu susah nak pergi sekolah kan. Dia nak phone pancing dulu lah. Pancing dulu. Tak apa, faham. Iman. Cakap ya. Iman. Ya. Cakap. Ya. Ni siapa? Mama. Ni? Apa? Jangan sedih. Apa awak? Siapa lidah tu? Pasal lidah. Tak buat lagi. Tak buat lagi. Tak ada apa Kita buat lepas susah, mudah-mudahan ada perkembangan lagi insyaAllah. Dia dah sekolah dah. Tak tahu ni apa Pertama lah. Baik, duduk. Pergi sekolah okey kot? Okey, dia tak ada masalah dengan Nabi. Cuma dia nak berkawan dengan kawan tu. Kawan tak mau selalu main. Dia nak main benda yang sama dengan dia. Nak dengan kawan tu. Tapi dia tak nak cakap tu. Tak apa, kita buat dulu insyaAllah.